It's definitely a different vibe bila kita buka je tingkap, buka je pintu. The first thing we see ialah the beautiful Gunung Kinabalu. Welcome to vlog day 2 in Sabah. Good morning. So sekarang kita nak breakfast, tapi tengoklah the view of Gunung Kinabalu. Pukul 6 dia dah cerah macam pukul 8 pagi tau. Dekat hotel kami, which is dekat H Benjamin, breakfast dia dekat dia punya kawasan cafe dia tu. On the way dia tu memang cantik sangat. Kena berjalan sikit daripada kita orang punya bilik. And breakfast dia pun jenis yang simple-simple. Taklah banyak choice, tapi okay lah untuk buat lapik perut. And masa kita orang breakfast ni pukul 7 pagi tau. Masuk je pukul 8, Gunung Kinabalu dah terus kena tutup dengan kabus. Memang sekejap gila nak tengok Gunung Kinabalu betul-betul full. Dan sini memang sangat-sangat sejuk. I pakai baju dah luar sampai 2 lapis. Walaupun nampak matahari terik, tapi sejuk. Nampak pemandangan kat sini cantik sangat-sangat. So hari ni tour guide bawa kami pergi tengok bunga Rafflesia. Ni first time kami nak tengok bunga Rafflesia. Dan rupanya ada beberapa tempat yang buka yang ada bunga Rafflesia yang tengah duk kembang. Rupanya bunga Rafflesia ni ambil masa berbulan-bulan nak berbunga. Lepas tu dia tahan 7 hari je. Lepas tu dia layu. So ni masa time dia tengah 3 hari. Sebelum dia tengok dalam gambar je, kali ni boleh tengok depan-depan. Baiklah tour guide bawakan kami. Tour guide kita orang ni sangat baik tau. Lah yang tolong ambilkan gambar kami satu family. Barulah dapat gambar-gambar yang proper, yang cantik. Kalau tak nak harapkan kami pacak tripod sambil bergelut dengan 2 orang anak ni, memang tak lah kan. So kami pun boleh explore. Macam dekat hot spring pouring ni best sangat, tapi memang ramai sangat orang. Jadi kami pun tak jadilah nak mandi dekat sini. Kita orang explore je, and then lepas tu kita orang cari makan. Sebab anak-anak pun dah mengamuk. Bila travel dengan anak-anak kecil ni, memang banyak kena fokus on mood diorang ni. Kalau mood okay. Kalau tidak, banyak kalilah kami tukar plan. Hot spring ni dia ada dia punya own restaurant. Harga memang standard cafe, tapi portion dia tu memang besar. Dan makanan dia pun sedap-sedap korang. I siap share pasta ni dengan anak-anak. Memang sedap lah. Then first time pula try tenum coffee. Terus fall in love dengan tenum coffee. Next destination pula kami pergi ke fish spa. I really thought jenis yang macam kita letak kaki ikan-ikan kecil. No korang, ikan-ikan kat sini besar gila. Lagi besar daripada muka I. Korang bayangkan ikan besar ni yang konon-kononnya massage korang punya kaki. Menakutkan weh. Tapi sebenarnya diorang harmless je. Dia lah gigit ke apa ke, tapi tetaplah geli-geli sikit. Mungkin sebab ramai sangat orang datang sini bagi makan kat diorang. So diorang memang terlebih daripada cukup makan lah kat situ. Nak I pula suka fish sampai dia nak bawa balik. Mana nak cari aquarium besar-besar. Another place yang kita orang singgah ialah dekat rabbit punya farm. Memang kita boleh masuk dan interact, bagi makan dekat rabbit kat dalam ni semuanya comel-comel tau. Memang kalau korang ada anak-anak kecil, memang tempat ni memang paling best sekali bawa anak-anak. Sebab diorang bukan setakat bagi makan, tapi boleh pet anak-anak dekat situ sampai habis berguling lah dekat atas lantai. I sarankan kalau datang sini tolonglah jangan pakai putih. Tengoklah seluar kita orang ni. Dah letih sangat masa time nak balik tu kami singgah dekat Huga Cafe. Ini pun antara salah satu tempat yang I perasan ramai orang suruh try, and it's very very nice. Makanan dia pun sedap, tempat dia pun cantik sangat. Anak-anak masa time ni dah tertidur dah kat dalam stroller. Sempatlah dating sekejap dengan husband. Rupanya dekat bahagian belakang tu dia kawasan untuk macam budak-budak main, explore. Kita orang rasa mesti best budak-budak ni bila bangun nanti mestilah nak main. Sebab dia orang bukannya peduli sangat nak ambil gambar, nak pergi tengok landmark semua, tak. Diorang nak main je sebenarnya. Sebab itulah style kita orang travel, kita orang suka cari tempat yang boleh makan, boleh relax, and anak-anak pun boleh main sekali. Kadang-kadang tu bila duk stres sangat, pergi 10 tempat dalam masa satu hari, rushing kelang kabut, anak-anak pun meragam stres, dia pun jadi tak enjoy. So we just prefer to just chill and enjoy the journey. Dan memang betul pun, the minute anak-anak bangun, makan je terus semua nak main. Waktu malam kat sini dia pasang lampu-lampu, memang cantik sangat-sangat. Nak ambil gambar, anak-anak pun seronok main. Kami ada kat Kundasan ni pun selama 3 malam. So bolehlah take our time. Kalau korang nak tengok mana kami pergi for the 3rd day, jangan lupa follow for the next vlog.